Dah tahu pasal Novuma? Sekarang ni, berapa kali pula kita kena buat Novuma? Hai, saya Dr. Kora. Hari ni saya nak cerita berapa kali kita kena buat Novuma untuk dapatkan hasil yang optimum. Untuk permulaan, di-advise untuk buat sebanyak 2 sesi. Contohnya, buat Novuma hari ni, the next session, next month lah untuk dapatkan hasil yang maksimum. Macam mana pula dengan untuk maintenance phase? Ramai pesakit tanya saya, macam mana pula dengan result Novuma? Bila boleh nampak resultnya? Untuk Novuma, ia terbahagi kepada 2. Pertama, kita akan nampak immediate effect of volumization. Yang ada saggy cheek tu sesuailah buat Novuma. Manakala untuk dapat result lifting dan juga untuk parut, dia akan mengambil masa 4 ke 8 minggu untuk dapatkan maksimum result. Sebab kat sinilah kulit kita akan menghasilkan collagen. Lepas minggu keempat lah kulit akan nampak lebih tegang, cerah dan juga kurang garis halus. Hasil Novuma boleh bertahan daripada 18 hingga ke 24 bulan. Lama kan? Tapi ia juga bergantung kepada umur, gaya hidup dan juga jenis kulit. Selain tu, the good thing about Novuma is kita boleh gabung rawatan Novuma dengan treatment lain. Contohnya, kalau pesakit nak gabungkan dengan rawatan laser ataupun skin booster lain. Cannula akan dimasukkan ke lapisan deep dermis dan slowly Novuma akan diinjek perlahan-lahan di bawah lapisan tersebut. Jangan risau, Novuma punya injection point kurang daripada 6. Bergantung kepada pesakit punya concern. Jangan risau, sebelum kita memulakan injection Novuma ni, kita akan beri ubat kebas ataupun anestesia yang mencukupi. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh datang dan konsult dengan doktor pilihan anda. Bye-bye!